Seramai mana perempuan luar sana berdebar, berpeluh bila mak ayah mertua dia suruh buat telur masak separuh. Ini telur ayam. Ayam punya telur. Sedap ni kalau buat masak separuh. Memang sedap dak. Lagi sedap kalau tengok kuning telur tu meleleh atas roti bakar. Betul tak? Wih, rasa nak pergi buat telur masak separuh lalulah. Mudah je kan nak masak telur masak separuh ni. Ambil telur, capuk dalam air panas, lepas tu siap. Mudah ke? Betul-betul. Tak semudah yang dikata. Seramai mana perempuan luar sana berdebar, berpeluh bila mak ayah mertua dia suruh buat telur masak separuh. Sebabnya, bukan mudah nak buat telur masak separuh ni. Kalau buat juga kat hasil dia, kadang-kadang putih telur tak masuk, masih belendar. Kadang-kadang kuning telur pula jadi kerah, tak cair, masuk telajak. Kecewa ke? Mana nak buat telur masak separuh ni? Jom kita try buat. Bismillahirrahmanirrahim.